Geng hiking persoal kes pendaki Gunung Liang ditemukan maut. Kenapa kau buat trip tapi kau tinggalkan orang injet dekat atas tu? Kenapa kau tak? Kematian seorang pendaki lelaki di puncak gunung mencetuskan perdebatan dalam kalangan komuniti pendaki yang mempersoalkan peranan pihak penganjur, termasuk Malim Gunung Perhutanan dan sweeper kumpulan. Mangsa Mustaqim Mansur, 34 dari Sungai Petani Kedah, dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu sebelum ditemukan meninggal dunia di bawah birut di puncak Gunung Liang, Tanjung Malim, Perak pada Khamis petang. Ramai yang meluahkan rasa terkilan dengan mempersoalkan bagaimana mangsa boleh ditinggalkan sedangkan setiap kumpulan pendakian sepatutnya mempunyai pemandu arah dan sweeper bagi memastikan keselamatan peserta. Difahamkan Mustaqim bersama 10 rakan lain memulakan pendakian dari Bukit Fraser Pahang pada 10 Oktober lalu dan dijadualkan turun melalui Gunung Liang. Namun kali terakhir dia dilihat pada Selasa 14 Oktober sekitar pukul 10.30 malam dalam keadaan sakit kaki dan berjalan perlahan. Pagi-pagi ni buka TikTok kan, aku tengok kes yang abang hikers meninggal tu. Weh, sedih weh. Kau injured, kau kena tinggal dekat atas tu. Guide tak ada, gogo tak ada, semua dah turun, sweeper tak ada. Ya Allah, aku Kenapa kau buat trip tapi kau tinggalkan orang injet dekat atas tu? Kenapa kau tak bawa turun? Sampai meninggal tu abang tu. Ya Allah, aku dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kesian dia baca. Bila aku baca komen, tak tahulah kronologi sebenarnya apa. Tak naklah cakap yang tidak betul kan. Tapi banyak yang kata kena tinggal dengan guide, kena tinggal dengan sweep. Tak tahulah, kau tak ada hati perut ke? Aku macam teringat pula time aku injet dekat Ledang dulu. Time tu pun sweeper aku bagi aku 2 option, kau tahu tak? Dia bagi aku option, awak nak naik boleh tapi awak takkan sampai peak. Sebab kan Gunung Ledang tu ada kod, ada COT kan. Dan dia kata tapi kalau awak nak turun, awak boleh turun. Turun tu turun sendiri ya, bukan dengan dia. Dia tak sweep aku turun pun. Kat mana? Aku tak tahu apa benda yang kau nak kejar sangat tu sampai kau tak boleh nak ada hati perut dengan line up. Aku ni nasib baiklah ada seorang kakak dalam grup tu juga yang nak teman aku turun. Nak teman aku turun bawah. Dia sanggup tak sampai peak Gunung Ledang sebab nak teman aku turun ni. Aku injet ni, kaki aku dah tak boleh tolerate dah dengan otak aku time tu. Aku tak boleh tu. Nasib baik aku tak mati je masa tu. Geram ni aku. Aku geram. Kesian abang tu. Salam takziah bang. Macam tu lah pun. Sebab dia orang pergi hiking tu dia orang bayar. Kes yang meninggal atas gunung tu. Atas Gunung Liang. Amin. Wallahualam, tak ada alasan. Dia turun, dia cakap dia tak larat. Ya lah, sepatutnya sweeper orang boleh. Mulanya sweeper tu tunggu. Tapi dalam pukul 6 pagi kawan dia naik balik. Dia jumpa dengan sweeper on the way turun lah. Lepas tu tak naik lah. Jadi kawan dia ni naik cari dia, tak jumpa. Tapi dia orang tak buat report. Itu je. Dan family ni buat report setelah dapat mesej daripada kawan, suruh cari ustaz. Jadi kami ni dah dapat mesej suruh cari ustaz, pergi buat report dulu. Saya minta tolong, saya bagi tahu kat wife dia lah, apa-apa kita kena report. Kalau tak report macam mana dia orang nak buat gerakan mencari. Ya, telefon pun habis bateri. Waktu tu kat sana macam mana kawan-kawan dia ni, kawan baik dengan dia tu memang nak cari dia. Tapi itulah sebab tak jumpa. Dan masa tu petang tu angin kuat, ada ribut. Memang dia ada hantar lah video angin tu.
kes yang meninggal kat atas Gunung Liang tu. Terima kasih. Kawan dia nak cari dia balik. Dalam perjalanan naik tu nak cari dia balik, sweeper tu turun. Dia orang nak ingat sweeper tukung. Gunung Liang. Ya, hospital Slim River. Ya, Slim River. Dekat ni dekat forensik. Tapi jenazah tak boleh bawa turun lagi, masih ada gunung. Sebab cuaca tak mengizinkan. Gunung Liang dekat Ulu Berang. InsyaAllah. Terima kasih ya. Kalau nak kata kecuaian tu pada saya dekat sweeper tu lah, patutnya dia tunggulah. Sebab dia orang bayar, bukan sikit. Kes meninggal atas Gunung Liang. Dia naik hiking daripada Bukit Fraser Pahang sampai dekat Gunung Liang yang sebelah Perak Berang ni. Dia dah kaki dia sakit, dia tak larat. Kawan-kawan yang lain tu dah turun lah pukul 2 pagi sampai bawah. Bila turun tunggu dia sampai pukul 6 pagi. Dia tak turun juga. Jadi kawan yang baik dengan dia ni naik balik cari. On the way naik balik tu jumpa sweeper tu turun untuk turun juga. Maknanya tinggal dia kat atas tu seorang-seorang. Bini dia yang buat report ya. Bini dia buat report. Kami ada di balai polis pada masa tu. Meninggal sebab apa? Wallahualam, kita tunggu postmortem lah. Mungkin penat ke, mungkin dah di atas sana dah berapa malam dengan hujan, dengan ribut bagai kan. Kenapa sweeper tu turun? Saya tak pasti. Patutnya dia kena jaga. Allah berumur 34 tahun. Berapa jam kalau naik? Saya dimaklumkan 4 ke 7 jam. Kalau daripada Ulu Berang ni lah, nak naik ke tempat yang jumpa jenazah tu. Udah 34 tahun. Lepas sweeper tu turun, kawan dia naik cari dia balik tapi tak jumpa. Masa tu lah kawan dia WhatsApp isteri kepada arwah Mustaqim ni. Lepas tu kami pergilah ke balai polis bersama isteri untuk buat report. Gunung Liang dekat Berang, Ulu Berang. Itulah, kalau nak ikut sepatutnya lah. Kalau kawan-kawan tu call polis ke 999 ke awal, mungkin boleh diselamatkan. Tapi itulah, tak tahulah, mungkin dia orang pun tak tahulah nak kata kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapat satu berita sedih berkenaan dengan seorang pendaki yang telah meninggal di puncak Gunung Liang. Bagi saya ini satu berita yang sangat sedih. Dan okey, sebelum tu kita kena tahu bagaimana keadaan Gunung Liang. Okey, alhamdulillah untuk setakat ini saya dah sampai ke puncak Gunung Liang sebanyak 3 kali. 2 kali saya tidur di puncak west dan juga puncak east, dan juga di base point yang pertama, base point yang terakhir, iaitu 7E. Jadi dari puncak Gunung Liang ni, bila kita naik, kita akan jumpa dengan puncak west dulu. Lepas tu dia ada satu lagi track pergi ke puncak east, dan di puncak east kita boleh pergi ke Tumang Batak. Okey, untuk makluman semua, Gunung Liang ni dia antara yang berada di Perak ni, dia satu gunung bagi saya sangat mencabar. Walaupun dia jarak dia tak jauh mana, kita boleh hiking kalau free body satu hari naik dan turun. Maksud dia
kita naik pagi sampai di puncak lebih kurang petang, turun balik mungkin malam. Itulah kalau kita free body. Tapi selalunya kalau orang mendaki macam saya bawa ration, kita akan naik daripada bawah sampai ke 7E, kita hiking di situ, kita buka kemah, tidur semalam. Pagi esok lepas subuh kita shoot terus ke puncak west, puncak east, Tumang Batak, patah balik. Esok hari ketiga baru kita akan turun. Dan saya juga pernah buat daripada bawah naik terus ke gunung west, puncak west, ke east, tidur di east dan turun. Itu cara dah. Jadi untuk makluman semua, Gunung Liang ni kalau kita daripada bawah dia agak tak mencabar sangat lah. Jalan trek biasa, hutan, mendaki sikit. Tapi daripada 7E last water point yang ada tu nak ke puncak memang mencabar. Satu, dia punya kecerunan tinggi, dan juga dia bergantung kepada akar-akar pokok, dan juga adalah pihak-pihak yang letak tangga, letak tali, dan bila banyak orang lalu dah jadi berlubang-lubang. Jadi di sini mencabar. Kalau kita bawa beg memang sangat-sangat mencabar. Dan nak sampai ke puncak west tu, ya Allah, dia dengan lorong kecil, kadang beg sangkut di celah pokok, sangkut di pokok buluh. Jadi keadaan puncak west ni adalah keadaan yang terbuka. Keliling dia adalah cerun, dan tepi-tepi tu banyak pokok buluh kecil lah. Jadi kalau saya pernah tidur di situ waktu malam, angin sangat-sangat kuat dan kesejukan yang tinggi. Saya rasa dalam 10 degree lah. Dan selalunya tak tidur dengan dekat dengan Beirut lah. Beirut ni dia adalah satu penanda puncak dalam fizikal besi lah. Jadi agak berbahaya kalau tidur dekat dengan Beirut ataupun bawah Beirut, sebab bila hujan turun ataupun ada guruh ataupun kilat, dia akan menyambar di tu. Jadi nasihat saya, walaupun saya pernah tidur di puncak, saya tidur jauh daripada Beirut tu. Dan juga ini puncak west, dia open, dan saya tengok gambar yang di share dalam media sosial, saya yakin pendaki tu arwah tu meninggal di puncak west sebab kawasan yang terbuka. Kalau puncak east, dia jalan sikit ke depan sana, dia puncak east dikelilingi oleh pokok-pokok. Jadi pokok-pokok ni dah berlumut. Jadi dia puncak Beirut dia duduk dalam celah pokok. Jadi kalau kita tidur di puncak east, keadaan yang agak sejuk tapi tak berangin. Tapi dia susahlah nak cari tampak yang rata, sebab dekat dengan Beirut tu memang rata tapi cukup bahaya untuk tidur. Jadi kita tidur jauh sikit, mungkin di celah pokok. Saya pernah tidur dulu macam cerun sikit celah pokok itulah, dan depan sana Tumang Batak. Jadi apa yang saya lihat di sini adalah bila kita nak mendaki ni, prinsip yang saya pegang selama ni mendaki ni, kita kena cari kawan yang betul-betul boleh hiking, yang ada setia kawan. Sebab pengalaman saya sebagai naik gunung ni, saya suka menjadi orang yang terakhir, di belakang sekali. Walaupun naik ke turun, saya suka di belakang. Okey, selalunya permulaan saya akan ke depan sikit, sebab saya nak ambil momentum, nak ambil feel naik gunung tu. Jadi bila di pertengahan, saya akan slow sampai di orang terakhir. Sebab kita kena faham, naik gunung ni adalah salah satu aktiviti yang mencabar minda kita. Sebab kalau kita ada fizikal yang kuat, kita ada stamina yang kuat, tapi mental tak tentu lagi. Sebab saya banyak berjumpa orang yang memang ada segalanya, tapi mental dia tak kuat. Sebab bila kita mendaki dengan terputus hubungan luar, dan kita kadang-kadang kita berjalan seorang, kita akan mental kita akan down, dan kita tak jumpa puncak. Bila naik, kita daki keadaan yang sukar, tak jumpa puncak. Bila jadi waktu mental kita akan down. Sebab tu saya suka di belakang. Saya suka bagi motivasi orang di belakang. Sebab kadang-kadang bila dia dah mental out, burn out, kita kena bagi semangat ataupun motivasi untuk dia terus bergerak. Sebab kadang-kadang kalau dia sakit ataupun cedera, waktu tu kita bantu dia untuk kita ambil ration dia, bola beg kita untuk kita naik. Jadi inilah antara benda yang untuk semua yang mendengar video ni, bila kita nak mendaki, satu, kita kena cari kawan yang betul-betul setia kawan, dan juga persiapan diri kita sendiri untuk nak berhadapan benda ni semua. Dan benda yang lagi penting bagi saya adalah persiapan kelengkapan kita. Contoh, kita kena perlu ada makanan sikit, bahan api ataupun lighter. Lepas tu kalau ni kita boleh ada baju ataupun sepasang. Lepas tu lagi satu yang paling penting bagi saya adalah sleeping bag. Kalau tak ada sleeping bag pun, kita boleh pakai plastik sampah yang besar tu, yang tebal, yang besar. Sebab bila kita lost terlepas dengan kawan-kawan, inilah penyelamat kita. Kalau boleh, kalau lagi bagus, kita ada hammock, sebab kita boleh gantung tidur. Jadi sebab apabila kita sampai di puncak, keadaan sejuk, dan ataupun kita ketinggalan dengan kawan-kawan,
siapa lagi nak bantu kita? Hanya diri kita sendiri akan bantu. Jadi kalau kita ada persiapan yang bagus, kita boleh bersedia macam sleeping bag, macam hammock, macam plastik sampah. Kita tak bawa hammock, tak bawa sleeping bag. Kita boleh guna plastik sampah untuk persiapan kita, untuk kita elak daripada kesejukan lah. Sebab saya nampak mangsa yang meninggal di puncak East tu, saya rasa lebih kepada hypothermia lah, kesejukan yang melampau di puncak. Sebab bila waktu malam di East ni, angin yang sangat kuat dan juga suhu saya rasa boleh turun kepada 10 degree. Jadi angin dan suhu yang rendah memang menyebabkan kita out. Tambah mungkin kekurangan makan, jadi energi kita tak ada, kemungkinan kena hypothermia. Jadi nasihat kepada semua, kalau kita nak berhiking ni, ya adalah salah satu aktiviti yang sangat-sangat berisiko. Persiapan kita kena lengkap dari segi fizikal dan mental. Ya, fizikal mungkin kita boleh berjoging, tapi mental tu kita perlu ada, dan kita perlu mencari sahabat yang betul untuk berhiking. Dan pesan orang tua-tua yang saya selalu pegang sampai sekarang, bila kita berseorangan dalam hutan adalah mati, berdua adalah sakit, paling baik bertiga. Dan bertiga kita perlu melantik seorang ketua. Dan sweeper, macam kes yang terjadi ni, saya suka berkongsi, sweeper ni adalah orang yang terakhir di belakang yang akan menentukan tim tu sampai ke bawah, sama ada naik ataupun turun. Jadi untuk yang di hadapan, kita panggil guide ataupun gogo ni, walaupun dia sampai awal, dia kena pastikan tim-tim dia turun. Selalunya apa yang kita praktiskan pada gogo ni, kalau dia sampai, dia akan tunggu dulu, tunggu 3-4 jam, dia ambil rest, mungkin dia boleh minum, makan, cover balik energi. Kalau member yang terakhir tak sampai lagi, selalunya gogo ni perlu naik balik ke atas, cari di mana orang terakhir. Itu cara gogo. Dan kalau let's say tak sampai, dia perlu buat keputusan sama ada dia nak keluar daripada kawasan tu untuk buat report ataupun apa. Ini yang paling penting. Dan janganlah tinggal kawan kita yang sakit di belakang. Itulah pesan saya. Saya berharap kejadian ini menjadi salah satu iktibar kepada semua yang baru berhiking ataupun dah lama berhiking. Apa-apa pun, keselamatan itu yang paling utama. Dan juga setia kawan itu adalah kunci kepada kejayaan kita untuk menawan mana-mana puncak gunung yang ada. Sebab puncak gunung di Malaysia adalah kawasan-kawasan pendakian yang sangat-sangat sukar. Dan puncak liang bukan mudah untuk sampai, memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Tambah kalau kita galas back pula, memang sangat-sangat memerikkan. Tapi inilah pengalaman yang membentuk jati diri kita untuk terus berikhtiar hidup. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Semoga menjadi iktibar kepada semua. Assalamualaikum.